Hai Hani. Hai. Wow, video ni agak lama. Tak tahu macam mana Hani boleh jumpa video saya yang lama ni. Okay. Apa saya punya tips? Rutin saya. Disebabkan Hani tanya, saya kongsikan tips saya. Tips saya adalah tiap kali benda yang biasa kita akan buat, tiap kali pergi toilet mana-mana pun lah. Saya tak pasti orang lain, tapi untuk saya akan intai dulu. Kalau terpaksa guna tandas cangkung, dan disebabkan saya dah biasa dan lagi suka tandas duduk sekarang, rutin yang sama juga, tips yang sama juga, saya akan intai dulu. Kalau terpaksa untuk tandas yang tertutup, dia punya penutup untuk tandas duduk tu, saya akan, kalau ada yang terbuka, saya akan pergi tengok terbuka je. Kalau terpaksa, saya akan pergi yang duduk tu, saya akan buka juga dan tengok. Dengan harapan tiada surprise, tiada hadiah di dalamnya. Sampai satu tahap ni saya fikir, sebenarnya tandas yang sebegini adalah Pandora Box. Kalau Hani dan orang lain tahu apa itu Pandora Box, itulah konsep tandas duduk ini sekiranya tertutup di tempat awam. Kat rumah lain cerita lah. Itu antara kita dengan keluarga kita, adik-beradik kita atau siapa kita duduk dengan. Okey, jadi itu nombor satu. Nombor dua adalah, ini yang saya memang biasanya takkan share lah, tapi sebabkan Hani tanya, so saya kongsikan. Apa saya buat adalah saya akan ambil paip air, saya akan spray sekeliling tempat duduk tu. Sebab saya tak tahulah, saya nak duduk tapi orang lain dah pernah duduk walaupun tempat tu kering. Jadi itu habit saya lah, rutin saya. Itulah yang utama sebenarnya yang saya buat. Dan nombor 3, apa saya buat adalah bila kat mana-mana pun tandas duduk, sebab kalau tandas cangkung tak boleh buat lah, tak ada pilihan. Tandas duduk, apa saya akan buat? Saya akan tutup dia punya penutup. Dekat rumah pun sama, tutup dia punya penutup dan flush. Tekan pancuk air tu. Kenapa? Ini adalah yang penting disebabkan dari segi kesihatan dan kebersihan. Walaupun tandas tu tandas rumah kita dan kita yang membuang. Kita orang guna perkataan yang best sikit, yang seronok sikit. Kita panggil mela. Mela tu apa? Melepas. Melepaskan hajat. Melepaskan sesuatu yang tidak diingini. Melepaskan sesuatu yang disayangi. Mela. Okey. Ada lagi ke? Kebersihan. Lagi satu. Okey. Dan yang terakhir, saya sendiri akan pastikan saya buka penutup tandas duduk tu. Sebab saya nak pastikan nombor satu, saya dah flush. Dan nombor 2, saya lagi suka orang buat macam tu. Jadi untuk kita buat apa yang kita nak orang buat kat kita. Tapi kita jangan harap dan jangan bermimpi lah orang akan buat macam yang kita buat. Tetapi untuk orang buat sesuatu yang kita nak dibuat kepada kita, kita kena buat benda tu. Ataupun istilah lain dia kifarah. Atau yang bestnya karma. Let karma do the work. Okay, itulah saya punya tips dan rutin Hani berkenaan dengan bilik air.